Tak, dulu baru Allah terima solat sunat. Tidak. Janganlah diwawarkan kata-kata tu. Janganlah sahabat-sahabat. Kita buat solat qada, berarti sama kita buat solat sunat. Bahkan ada orang, dia dah buat dah solat tahajud apa, dia kata sebab apa? Dia orang kata, kalau lagi tak settle solat qada, tak boleh solat sunat. Kalau buat juga sia-sia. Siapa yang kata? Kenapa kita bercakap begitu, tuan-puan sekalian? Bahkan kalau kita puasa sunat 6 dulu, kita belum qada puasa Ramadan pun boleh. Kita buat solat qada waktu yang sama. Bila duha, ada solat sunat duha. Itu solat berwaktu, solatlah duha. Malam solat tahajud, syaratnya tidur sekejap. Lepas tu nak buat solat taubat, buatlah. Nak buat solat sebelum selepas ni. Cuma jangan disebabkan solat-solat sunat sampai kita tak buat qada solat yang wajib. Itu saja yang dilarang. Tapi kalau kita buat solat sunat, tapi waktu yang sama kita buat juga solat qada. Dan solat qada ni tak dipaksa pun untuk kita buat tanpa henti. Kita kena qada 10 tahun kita tak semayang. So kita wajib qada 10 tahun kali berapa hari setahun, lepas tu kali 5 kali, kan banyak. Apa yang boleh dibuat tuan-puan sekalian? Apa yang boleh dibuat ialah apa yang kita boleh buat, kita berusaha